Dari MRT Konley kita ke Kompleks Craft Kuala Lumpur. Yap, sekarang ini berlangsungnya Asian Arts and Craft Bazaar bermula daripada 10 hingga 20 Oktober 2025. Terdapat variasi versatile produk craft ada dijual di sini. Ini terutamanya produk songket dan batik. Semuanya menarik dan cantik. Korang boleh juga sertai pelbagai aktiviti sambil melihat hasil pertukangan anyaman daripada agensi dan usahawan tempatan. Selain itu, terdapat juga demonstrasi dan sesi interaktif craft yang mana kita boleh lihat secara dekat bagaimana ianya dihasilkan. Di bazar ini juga kita boleh lihat hasil daripada seni pertukangan tembaga. Cara orang lama bukan mudah. Ianya menuntut kesabaran dan masa. Begitu juga dengan seni tenun yang dihasilkan dengan teknik menyungkit yang cukup istimewa. Di bazar ini juga ada ditawarkan makanan tradisi seperti masak lomak, mi kolok, laksa Sarawak dan pelbagai lagi. Jangan lupa untuk datang ke bazar ini yang dibuka daripada 10 pagi hingga 10 malam. Indahnya seni craft tinggalan orang lama. Jom bersama kita mendulang kembali warisan bangsa.